Puan Ananti, anak perempuan Kupusami, telah dilahirkan pada 17 Mei 1965. Beliau dibesarkan bersama 7 orang adik-beradik terdiri daripada 7 perempuan dan seorang lelaki. Sejarah pendidikan beliau bermula di SK Canisian Convent Melaka, SRJK Jalan Selangor, Petaling Jaya, SMK Perempuan Taman Petaling, Sekolah Menengah Canisian Convent Keluang dan Sekolah Tinggi Keluang Johor. Beliau melanjutkan pelajaran dengan mengambil sijil perguruan Malaysia di Maktab Perguruan Ilmu Khas dan seterusnya mengambil sarjana muda pendidikan khas masalah pendengaran di Universiti Kebangsaan Malaysia serta menyambung pelajaran ke peringkat sarjana pendidikan di Universiti Selangor. Sejarah perkhidmatan beliau bermula pada tahun 1997 di SJK Kahang Timur Keluang Johor, SJK Kampung Kuantan Kuala Selangor pada tahun 1998, SMK Bandar Sunway tahun 2002 hingga 2009, SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya 2010 hingga 2017 dan SMK Sultan Abdul Samad 2017 hingga 2025. Terima kasih atas jasa bakti yang dicurah sepanjang perkhidmatan. Sulaman kasih, junjungan budi. Selamat bersara, Puan Ananti. Hai Kak Nanti, saya mengucapkan selamat bersara, jaga kesihatan, jaga diri dan saya doakan semoga Kak Nanti sihat walafiat sampai bila-bila. Kak Nanti, kami berdua ingin mengucapkan selamat bersara. Terima kasih di atas perkhidmatan. Dan juga sentiasa sihat selalu di samping keluarga. Ingatlah kami di sini. Selamat bersara. Hai Kak Nanti, selamat bersara. Semoga akak sentiasa sihat dan ingatlah kami di sini. Bye. Hai Kak Nanti, selamat bersara. Semoga happy selepas persaraan ini. Jangan lupakan kami Ya, jangan lupakan kami. Bye. Hi teacher, happy retirement. Don't forget we all very miss you especially. நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். Happy retire teacher. Hai Kak Nanti, selamat bersara, happy bersama keluarga tercinta. Bye, thank you. Selamat bersara Puan Ananti. Semoga sihat-sihat selalu. Bye. Hai Kak Ananti, saya ucapkan selamat bersara, semoga sihat selalu. Jangan lupakan saya di sini. Bye. Selamat bersara Kak Ananti. Jangan lupa kami kat sini. Sayang Kak Ananti. Selamat bersara Kak Ananti. Love you. Selamat bersara Kak Ananti. Selamat bersara Kak Ananti. Kak Ananti, jangan lupa kami kat sini tau. Bila dah bersara nanti. Bye. Wanakkam Cikgu Ananti. How are you? Happy retirement. See you again. Terima kasih saya nak ucapkan buat Kak Ananti atas semua jasa bakti bersama unit pendidikan khas di SMK Sultan Abdul Samad. Selamat bersara Kak Ananti. Happy retirement Puan Ananti. Enjoy your retirement. Take care. Bye. Terima kasih Cikgu Ananti. Bye. Selamat bersara Kak Ananti. Semoga sihat-sihat selalu bersama keluarga tercinta. Bye. Jumpa lagi. Hai, saya nak ucapkan selamat bersara kepada Puan Ananti. Enjoy your persaraan. Bye. Puan Ananti, selamat bersara. Semoga sentiasa sihat selalu. Cikgu Ananti, jasamu akan kami kenang selalu. Bye. Selamat bersara Cikgu Ananti. Selamat bersara Cikgu Ananti. Jangan lupakan kami. Bye. Ya, selamat bersara saya ucapkan pada Puan Ananti. Semoga lebih ceria selepas ini. Okay, untuk Puan Ananti, selamat bersara and all the best. Terima kasih Cikgu Ananti. Selamat bersara. Jumpa lagi. Bye. Happy retirement Puan Ananti. Bye. Happy retirement Puan Ananti. Hai Puan Ananti, happy retirement. Bye. Okay, saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Ananti. Semoga sihat selalu, semoga berbahagia. Jangan lupakan kami guru-guru DISAS. Okay, guru-guru DISAS pasti merindui Puan Ananti. Bye. Selamat bersara Cikgu Ananti dan selamat berehat. Datanglah selalu melawat kami. Selamat bersara. Bye.
Selamat bersara Puan Ananti. Semoga sehat selalu. Cikgu Ananti, selamat bersara. Bye. Selamat bersara Cikgu Ananti. Bye-bye. Selamat bersara Puan Ananti. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat bersara Puan Ananti. Terima kasih Cikgu Ananti. Kami sayang Cikgu. Happy retirement Puan Ananti. All the best. Bye. Puan Ananti, kami di sini ingin mengucapkan selamat bersara dan semoga Puan Ananti terus bahagia bersama family. Bye-bye Puan Ananti. Bye Puan Ananti. Terima kasih dan selamat bersara Cikgu Ananti. Bye.